Graduan dari blok A dan B akan menerima scroll melalui tangga di sebelah kiri Dewan, manakala graduan dari blok C dan D melalui tangga di sebelah kanan Dewan. Sila patuh arahan petugas untuk beratur di sisi Dewan. Graduan pertama akan naiki pentas dan terus ke penanda RFID diikuti oleh graduan seterusnya. Graduan diminta tunduk hormat kepada penyampai sebelum bergerak menerima scroll. Terima scroll dengan kedua-dua belah tangan sambil melihat kepada penyampai dan ucapkan terima kasih. Turun dan kembali ke tempat duduk mengikut arahan petugas.